kerja cuci bandaraya buat aku lawan sakit pinggang setiap hari. Nama aku Ali, seorang pekerja pembersihan bandaraya. Setiap hari, kerja aku bermula seawal pukul 6 pagi. Aku sapu jalan, angkat sampah dan bersihkan kawasan bandar. Kerja ni nampak mudah, tapi sebenarnya sangat mencabar, terutama bila kau kena berdiri dan bergerak tanpa henti sepanjang hari. Masalah aku bermula bila aku mula rasa sakit di bahagian pinggang. Pada mulanya, aku ingat sakit biasa sebab aku angkat tong sampah berat setiap hari. Tapi lama-lama, sakit tu jadi makin teruk. Setiap kali aku bongkok atau angkat sesuatu, rasa macam ada pisau mencucuk pinggang aku. Satu hari, masa aku pergi tandas, aku perasan air kencing aku lain macam. Warnanya kuning pekat, kadang-kadang ada tumpuk merah, buang air kecil pun rasa pedih. Tapi aku teruskan kerja sebab aku tak nak cuti lama dan susahkan rakan sekerja. Beberapa minggu kemudian, sakit pinggang aku makin teruk. Kadang-kadang perut aku rasa kembung, badan rasa lemah dan aku mula rasa loya bila cuba makan. Sampai satu tahap, aku tak boleh tahan lagi. Aku pergi klinik dan doktor sahkan aku ada batu karang. Doktor kata masalah ni biasa untuk orang yang kerja macam aku. Kurang minum air, banyak berdiri dan buat kerja berat. Dia nasihatkan aku cari rawatan segera sebelum batu karang ni jadi lebih besar. Masa aku tengah fikir apa nak buat, seorang rakan sekerja cerita tentang jus lesua. Dia kata jus ni herba semula jadi yang dibuat khas untuk bantu pecahkan batu karang kecil dan kurangkan sakit pinggang. Dia cerita lagi, jus ni ada roselle dan cranberry yang bantu lancarkan saluran kencing dan cegah batu karang daripada jadi lebih teruk. Yang paling aku suka, jus ni senang sangat. Tak payah bancuh. Cuma koyak sachet dan terus minum. Aku mula cuba malam tu juga. Selepas beberapa hari, aku mula perasan perubahan. Sakit pinggang aku makin kurang. Air kencing aku dah tak pedih lagi. Dan warnanya kembali normal. Lepas seminggu, aku rasa badan lebih ringan. Perut dah tak kembung dan aku boleh fokus pada kerja tanpa rasa sakit. Sekarang, aku amalkan jus lesua setiap hari. Aku juga pastikan aku minum air cukup semasa kerja, walaupun sibuk. Hidup aku rasa lebih sihat dan aku boleh teruskan tugas pembersihan bandar tanpa rasa sakit. Kalau korang ada masalah macam aku, sakit pinggang, kerap buang air kecil atau rasa pedih masa kencing, tolonglah cuba jus lesua. Jus ni bantu pecahkan batu karang kecil secara semula jadi.